Kak KM. Sebelum ni ada isu lah berkenaan yang Kak KM merangkul pinggang Saiful Apek. Kita tak pegang dia. Untuk side Dia pegang kita. Untuk side Saiful Apek dia dah menjawab, tapi untuk side Kak KM sendiri belum boleh. Jadi hari ni untuk beri penjelasan. Benda ni dah lama lah. Tapi tak apalah, Kak KM ceritalah waktu kejadian tu kan. Kak KM first time jumpa Abang Saiful Apek. Dia orangnya, dia tu kita faham bila dia ambil pinggang kita tu, kita sebab masa tu sebenarnya kita nak ambil gambar. So dia tu macam abang-abang sangat. Jadi kita pun rasa selesa, dia tak ada gatal langsung. Itu pasal Kak KM pun macam okey macam ni kan. Adik sini. Lepas tu kita pun panggil dia abang, dia panggil kita adik. Jadi lepas tu dia suka nasihat. Jadi Kak KM memang suka. Tapi benda tu bukanlah apa sangat. Kita kan ada alas kan, ada baju kan. Tapi bukannya lebih-lebih pun dipegang untuk nak ambil gambar masa tu. Itu je. Spontan. Kalau reka-reka sekarang kan macam-macam boleh buat kan. Tapi itu betul-betul spontan. Waktu tu pun video yang kita ambil story yang jadi terus dia macam tu. Abang Apek kena kecam teruk dekat netizen dan dia mudah meminta maaf bila kekhilafan. Sebab dia kan sekarang ni lebih ke arah keagamaan. Ya betul. Dia dah mengaku kesalahan dia macam tu. Kak KM rasa macam mana? Dia manusia kan. So kita memang tak lari benda-benda macam tu kan. Lelaki nampak perempuan, benda tu normal. Tapi tinggal lagi tu Kak KM cakap, kita selesa sebab dia tak gatal. Kita tahu tengok orang tu gatal ke, ada nak ambil kesempatan yang kita pun. Macam Kak KM pun kalau jumpa sesiapa lelaki yang gatal, kita akan jauh. Kita tahu dia punya cara tu kan. Tapi ni dia kejar, datang, dia jumpa mama Kak KM, salam, cium tangan lah apa semua. Lepas tu so kita rasa macam abang-abang sangat. Jadi benda tu janganlah kecam-kecam dia. Kesian lah dekat dia. Dia tak biasa kena kecam. Kecam kat KM tak apa, kita dah biasa. Tapi kalau Abang Saiful Apek, kesian lah dia. Tapi bagus juga benda-benda macam ni sebab dia dah macam sekarang nama dia melonjak balik kan. Itu macam dia diam macam tu. Kak KM ada berhubung dengan Apek tak? Untuk pasal isu ni ada macam tiba-tiba bercerita dia bercerita dengan Kak KM ke? Dia call Kak KM. Dia kata, "Dek, abang ni. Aduh dek, abang teruk kena kejam dek." Habis apa suruh pegang aku. Tapi nak buat macam mana, benda tu spontan kan. So Kak KM cakap, "Tak payah risaulah bang, benda ni sekejap je. Kita macam adik-beradik je kan." Macam tu je lah. So husband, yang penting husband Kak KM cakap, dia pun ada waktu tu kan. So dia nampak keadaan tu memang spontan dan tak nampak pun Abang Saiful Apek tu nak ambil kesempatan, tak nampak. Bukan seksual lah Bukan. Dia kan ada anak bini, dia pun tahu batas. Dia kan dah sekarang ni dah berhijrah kan. Kita pun respect dia. Tapi video berpelukan tu Kak KM dah keluarkan daripada dah. Memang dah kena delete lah. Takkanlah kita nak biarkan kan. Kak KM pun jagalah bila dia dah call kita elok-elok. Takkan kita nak biarkan lagi benda tu. Minta Kak KM turunkan video. Ya ke? Ambil macam mana? Salah kat KM ke? Dah okey dah. Biasa kan? Tak, kita tak biasa pun berpegang-pegang. Kena kecam. Yelah, tapi dia tak biasa kan. Jadi dia macam terkejut sikit. Tapi nak buat macam mana kan? KM mana lama kenal dengan kita kenal dia sebagai Saiful Apek. Kak KM memang minat kan, suka tengok dia punya lawak semua. Tapi yang betul-betul jumpa masa kita berbuka puasa tu first time. Apa cerita dia? Kak KM kata dia ada nasihat semua. Jadi masa Kak KM jumpa tu, cerita pasal apa? Dia cakap, jumpa, kan? Aku suka tengok kau dek. Aku selalu tengok kau dekat video je dek. Aku tengok kau dekat IG, tengok kau kan. Bagus kau ni, layan mak kau tu sebab kau rezeki. Ada macam tu lah. Aku kau, abang, adik macam tu kan. Jadi kita pun macam, ya Allah bestnya terujanya Saiful Apek kenal Kak KM macam tu kan. Jadi dah lah. Lepas tu dia, aku nak ambil gambar dengan kau. Dia macam tu. Pegang. Masa tu, pak. Nak buat macam mana? Khilafan di situ lah. Abang Saiful Apek elok-elok ni kali kalau pegang orang lain aku rasa tak ada jadi hal sebab kat KM kan. Dia macam tu lah. Kak KM memang minat Apek lah dalam industri. Minat sebagai dulu kan dia senario kan. Macam tu, bukanlah suka dia personal tu kan. Tak, bukan mesti Lakonan dia semua kita suka. Waktu tu pun ada Yasmin Hani. Lepas tu kita sembang lah pasal duyung lah apa. Macam tu. Macam tu lah.
bukan taste lah tu. Jangan cakap macam tu. Taste juga dia tengok betul-betul Insun. Macam dia orang record ni kan. Tak apalah, takkanlah tak boleh puji. Betul, serius. Personally jumpa Abang Saiful Apek, dia orang yang adalah baik, cakap lembut-lembut, cakap tak pernah menyakitkan hati orang. Lepas tu good looking. Mungkin dia tak makan gambar, makan nasi. Kak Kim cakap tadi ada pernah dikacau lelaki juga macam gatal-gatal gitu. Macam Apik kan macam okey tu Kak Kim boleh kongsikan sikit ada tak pengalaman tu sebenarnya? Pengalaman banyak kalau orang gatal kat KM ni lah. Kita jual apa pula? Jual sweet dara kan. Semua orang macam geram nak try. Tapi tengok pada kita pula. Kita yang perempuan ni takkanlah kita pun nak menadah dengan semua orang pula kan. Tapi kita pun adalah batas. Bila kat KM jumpa kita punya peminat pun dekat event mana-mana kan akan datang ramai-ramai tu kan. Memang kita ada jarak. Tapi itu privacy itu depan. Kalau dalam online pula mesti akan ada DM yang nakal-nakal. Itu tak Kak KM nak ambil tindakan ke macam mana? 10 tahun kat KM niaga, dekat WhatsApp, dekat DM, apa yang diorang tak tunjuk, barang diorang pun diorang tunjuk, nak tengok okey tak okey. Kak KM macam ni okey Kak KM, tu nak kena makan ubat Kak KM macam tu kan. Lepas tu memang Kak KM tak layan lah. Tapi biasalah, lelaki tu Kak KM cakap lumrah lelaki kan, macam tu. Tapi baguslah sebab dia attract perempuan, dia nak attract lelaki, macam tu. Normal, lelaki normal. Tak ada perempuan yang mencuba kat KM Perempuan cuba kat KM? Tak, belum lagi. So bila husband tahu juga tak netizen yang tahu-tahu barang benda-benda seperti itu? Husband tahu. Tapi dia nak buat macam mana? Dia tengoklah bini dia. Dia tengok you reply tak? Tengok. Si baik, bini aku baik. Macam tu. Tidak takkanlah bertahan 23 tahun. Dia penat setia. Setia penat. Sebab kita nak jaga semua benda kan. Sebab kita berniaga. Jadi kita nak jagalah banyak pihak. Belah-belah mentua lagi, paduai semua kan pandang kita kan. Jadi takkanlah kita nak tunjuk benda-benda tak elok. Macam tu je lah. Kak KM bukan setia tu penat. So apa yang penat? Apa yang susahnya nak setia tu sebenarnya sepanjang 23 tahun? Setia tu bukan kita nak kena ada orang lain, itu dah nama curang. Bukan. Dia setia tu dia banyak benda. Yang penting dekat hati ni kan. Kadang-kadang kita cakap kita dengan partner kita kan. Tapi kat hati ni ada orang lain. Macam tu. So benda tu lah. Dekat luar sana pun ramai kan orang kan. Kerja ke apa ke kan. Kat balik ada suami. Dekat office ada orang lain. Macam tu. Benda-benda macam tu. Memanglah kau tak kahwin banyak-banyak kali. Tapi hati tu. Hati tu yang patut yang nak setia tu. Hati Kak KM setia pada seorang lah sampai 23 tahun ya? Ya, seorang lah. Perempuan tak boleh kahwin banyak.